kalau kita sebut tentang bagasi ni, antara tips nak pergi umrah ni, bila anda, contoh kita dah pergi dekat hotel lah, kita sampai hotel naik bas, dan 4 hari lepas tu kita nak balik, maksudnya kita nak keluar daripada hotel tu, kita nak bawa bagasi kita ke dalam bas. Ini adalah pengumuman yang paling penting di semasa kita nak keluar. Selalunya mutawif akan beritahu, iaitu tentang apa? Bila kita nak letak bagasi tu, dia kena letak awal dekat bawah dekat hotel. Dan beg tu kita tak boleh letak suka hati. Kita kena letak tempat yang diberitahu oleh mutawif. Itu yang akan berlaku, betul. Dia akan jadi confused. Tapi itu perkara penting kita perlu tahu. Kita kena ingat sendiri. Ini jangan leka time. Kenapa mutawif selalu beritahu makanlah pada waktu makan yang diberikan kan. Time makan tu lah kadang mutawif akan beritahu di mana perlu letaknya bagasi tu. Kita kena tahu, kita kena ingat, jangan kita tersilap. Kes yang berlaku kenapa jemaah kata orang salah ambil, bukan sebab apa, sebab dia letak salah grup. Itu yang sering berlaku.